Bila waktu terbaik menabung emas? Ramai tunggu harga emas jatuh, kononnya nak beli masa murah. Tapi cuba kita fikir, tahun 2015 harga 1 gram emas sekitar RM135. Kalau tengok hari ni memang nampak murah. Tapi pada tahun 2015 dulu, ramai yang kata, dah mahal lagi, tunggulah turun dulu. Hakikatnya, setiap zaman akan rasa harga emas tu mahal. Sebab tu, waktu terbaik menabung emas bukan bila harga rendah, tapi bila kita ada duit. Ramai orang kalah bukan sebab harga emas. Mereka kalah dengan emosi. Turun harga. Bila tak turun, duit yang disimpan habis digunakan untuk benda lain. Maknanya, duit habis, emas tak bertambah. Kalau betul nak bina simpanan emas, jangan kejar harga. Kejar konsisten. Setiap kali gaji masuk, asingkan sedikit. RM100 pun dah boleh mula. Sedikit demi sedikit, gram demi gram. Ingat satu ayat ni. Jangan tunggu harga emas sesuai. Pastikan kewangan kita yang sentiasa bersedia. Sebab orang yang berjaya mengumpul emas bukan yang pandai meneka harga, tapi yang paling istiqomah dalam menabung. Kalau anda nak mulakan simpanan emas serendah RM100 melalui akaun Emascap Public Gold, boleh rujuk pin link di bio saya ataupun boleh klik sign up untuk saya bantu sebaiknya.